Sebab kadang-kadang kita tulis ayat tu macam kadang nak baca tu macam ayat budak darjah 3. Kita dah 17 tahun, dah 16 tahun dah belajar dah cara untuk merangka ayat. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Hisrozi. Let Hisrozi teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita akan cuba jawab satu soalan struktur. Yang mana soalan ini kita akan fokuskan kepada soalan bab yang ketiga, tingkatan 4 subtopik, 3.5 faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Alright, jom, let's go. Alright, jadi soalan ini saya ambil daripada soalan percubaan Negeri Sembilan tahun 2021. Okey, ini soalan nombor 2. Jom kita baca soalan ini dulu, alright? Serangan tentera Jepun bermula di Tanah Melayu pada 8 Disember 1941, manakala di Sarawak dan Sabah bermula pada 16 September 1941. Di soalan E dia tanya apa? Apakah tujuan kedatangan Jepun ke negara kita? Benda first yang kamu kena buat adalah kamu kena highlight kata kunci. Alright, apa kehendak soalan yang soalan inginkan? Alright. Jadi kat sini kita tahu, soalan tanya sir, dia nak tujuan kedatangan Jepun. Jadi kamu kena faham bahawa dalam sejarah kadang-kadang dia tak akan bagi directly apa yang ada dalam buku teks. Contoh, kalau soalan tanya, kalau contoh subtopik itulah subtopik 3.5, faktor kedatangan. Kadang-kadang dia tak akan guna perkataan faktor, dia akan guna perkataan tujuan. Jadi sebab itulah kadang-kadang pelajar dia akan hafal. Oh cikgu, saya tak jumpa perkataan faktor cikgu. Rupa-rupanya dia dah ubah perkataan faktor tu kepada tujuan. Sebab faktor, tujuan, sebab, mengapa. Itu adalah possible kata kunci yang boleh dia tanya kalau dia tanya soalan berkaitan dengan kenapa Jepun datang ke negara kita. Jadi kat sini, apakah tujuan Jepun datang ke negara kita? Bila kamu dapat soalan macam ni, kamu dah tahu kata kunci dia, kamu tengok markah. So, markah nak 2 sahaja. Jadi, maksudnya, kalau 2 markah, kamu just kena bagi 2 point saja dekat sini. Alright? Jom kita tengok apakah 2 faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Alright? Jadi, bila kita bercakap tentang faktor kedatangan ataupun kenapa Jepun datang ke negara kita, dia ada 2 faktor. Kenapa Jepun datang ke negara kita dekat sini, okey? So, faktor yang pertama adalah apa? Sebab kamu kena tahu Jepun ni dia mula berubah daripada negara yang dijajah, sekarang dia dah berubah dah jadi negara penjajah pula. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh keinginan mereka untuk memajukan diri dan keluar daripada target daripada dijajah oleh negara barat. Jadi, ini kamu dah belajar pada bab yang kedua, nationalism di Jepun. Yang mana Maharaja Mikado Meiji telah melakukan perubahan ekonomi dan juga kemajuan dan pemodenan negara menyebabkan level Jepun tu dia dah boleh sama tinggi, sama hebat macam negara barat. Jadi bila level dia dah sama macam negara barat, dekat situ dia dah berubah daripada sebuah negara yang dijajah, sekarang dia dah tukar kepada negara penjajah pula. Jadi, tipikal negara penjajah adalah apa? Mereka perlukan bahan mentah. Dan itulah faktor utama kenapa Jepun datang. Adalah untuk apa? Untuk mendapatkan bahan mentah. Okey? Mendapatkan bahan mentah. So, bahan mentah apa yang dia nak dapat daripada negara kita? No, negara kita dah terkenal dengan macam-macam jenis bahan mentah sejak daripada zaman British lagi. So, kita ada bahan mentah apa? Kita ada biji timah. Okey? Kita ada biji timah. Lagi apa lagi? Yang ni sejak form 3 kamu dah pernah belajar. Biji timah, kita ada minyak petroleum, kita ada getah. Inilah faktornya kenapa Jepun datang ke negara kita untuk dapatkan semua benda-benda ni. Okey. Jadi kalau kamu cakap, kata faktor kedatangan Jepun atau tujuan kedatangan Jepun adalah untuk mendapatkan bahan mentah, dah 1 markah kat situ. Kamu bagi contoh biji timah 1, bagi petroleum dah 2 markah sebenarnya. Okey. So kita nak simple saja sebab dia adalah soalan struktur. So kita pergi yang kedua pula adalah apa faktor kedua kedatangan Jepun ke negara kita?
Kedatangan atau faktor yang kedua adalah untuk kepentingan strategik tentera. Okey, dalam buku teks kamu dia adalah untuk kepentingan strategik tentera. Apa maksud kepentingan strategik tentera, sir? Maksudnya kat sini adalah Jepun datang tu dia nak letakkan tentera di negara kita. Sebab apa? Sebab Jepun ni dia bukan nak jajah tanah Melayu saja, dia nak jajah keseluruhan Asia Tenggara dekat sini. Jadi bila dia nak jajah keseluruhan Asia Tenggara dekat sini, dia perlukan satu spot untuk dia letak tentera dia. Dan tanah Melayu menjadi pilihan Jepun supaya apa? Supaya dia dapat menguasai keseluruhan Asia Tenggara. Reason kenapa kedudukan tanah Melayu ni adalah strategik disebabkan kedudukannya terletak di tengah-tengah Asia Tenggara. Jadi mudah untuk dikuasai wilayah-wilayah yang lain. Indonesia, Sumatera, orang kata Filipina dan sebagainya. Jadi apa step yang dibuat untuk didapatkan tanah Melayu pada waktu itu yang mana pada waktu ini tanah Melayu berada di bawah penguasaan British. Jadi dia perlu mendapatkan atau menjatuhkan dulu British di Singapura. Kenapa dia perlu menjatuhkan British di Singapura? Disebabkan dekat Singapura ni dia merupakan pangkalan tentera British yang paling kuat. Dia mungkin kita boleh kata dia adalah pangkalan tentera laut British. Jadi bila pangkalan tentera laut British. Okey, jadi bila Jepun nak menguasai tanah Melayu, dia mesti kena kuasai Singapura dahulu. Jadi bila dia dapat menguasai Singapura, barulah senang untuk dia mendapatkan seluruh tanah Melayu dan mudah untuk dia menguasai wilayah-wilayah yang lain. Faham tak? Jadi, kembali kepada soalan yang tadi, dah mudah sebab dia nak 2 markah saja. Jadi kamu tulis boleh, jangan tulis dalam bentuk point, kena tulis dalam ayat lengkap. So kamu tulis balik tujuan kedatangan Jepun ke negara kita adalah untuk mendapatkan bahan mentah. Dalam buku teks kamu dia tulis mengeksploitasi bahan mentah. Tapi dalam exam tak penting untuk kamu ada perkataan eksploitasi ataupun tidak sebab perkataan eksploitasi itu sama je dengan perkataan mendapatkan bahan mentah. Jadi kalau kamu tulis mendapatkan bahan mentah pun sebenarnya jawapan kamu dah betul kat situ sebenarnya. Okey. So kat sini kita tulis mendapatkan bahan mentah kat sini. Kat sini kamu dah dapat satu markah. Lepas tu bagi tahu contoh dia. Contohnya biji timah dan getah titik settle. Actually kat sini kalau kamu kira-kira markah kamu dah dapat dah lebih daripada 2 sebenarnya. Sebab satu contoh satu markah sebenarnya. Tapi tak apalah kita bagi ekstra kat sini. Kau tulislah tujuan yang kedua. Atau kamu nak tulis selain itu boleh. Tapi untuk mudah kamu boleh directly je cakap. Tujuan seterusnya atau tujuan kedua ialah kepentingan strategik ketenteraan atau strategik tentera Jepun. Titik. Settle. So kat sini kamu tak boleh tulis banyak-banyak. Sebab apa? Sebab at the end jawapan kamu dia bergantung kepada berapa markah yang diberikan dekat sini. So maksudnya kalau kamu tulis kat sini berapa markah dah kamu dapat dekat sini, kamu dapat bahan dia punya poin penting dia adalah bahan mentah. Lepas tu contoh dia biji timah satu, getah satu contoh. Kalau kamu nak tulis tambah satu lagi boleh juga. Kamu tambah dekat sini satu lagi adalah petroleum. Boleh tak, ini masalah. Petroleum contohnya. Boleh. Satu lagi markah tu kamu dapat. Okey. So, kamu dah dapat dekat sini petroleum. And then, point yang kedua, kepentingan strategik tentera Jepun. Dah settle. Kamu dah dapat dah 1, 2, 3, 4, bukan 5 dekat sini. Tapi kita assume lah kita dapat cukuplah 2 dekat sini. Sebab at the end, markah lebih ataupun point lebih tu kamu tulis untuk apa? Sebagai backup ke jawapan kamu. Sebab apa? Sebab kat sejarah, lagi banyak kamu tulis, lagi tinggi possibilities atau kebarangkalian untuk kamu dapat markah dekat situ. Sebab matlamat kita untuk dapat full mark. Tapi soalan ini, kadang-kadang dia bertanya 2 markah, kadang-kadang 3, kadang-kadang 4, kadang-kadang dia boleh jadi sampai 6. Sebab itulah jawapan kamu bergantung kepada markah yang diperuntukkan. Okey?
Soalan yang kedua, dia kata, jelaskan dasar pentadbiran Jepun di 2A dekat sini. Alright. Jadi dia kata dasar pentadbiran Jepun di 2A dekat sini. So dia nak kamu terangkan apakah dasar pentadbiran Jepun. So yang ni dia dah masuk subtopik 3.6 sebenarnya. Alright. Walaupun tadi kamu belajar 3.5 kan. Ini sebenarnya subtopik 3.6. Kadang-kadang dalam exam dia boleh tanya dua subtopik dalam satu set soalan yang sama. Kalau tadi 3.5, ini dah jadi soalan 3.6. Jadi kita belajar ada 3 dasar pentadbiran ataupun 3 dasar pendudukan Jepun. Jadi ketika kedatangan Jepun, ada 3 dasar yang Jepun perkenalkan di negara kita. Okey? Jadi dasar yang pertama kita panggil sebagai dasar pentadbiran. That's the first one. Dasar pentadbiran. Dasar yang kedua, kita panggil sebagai dasar ekonomi. Dan dasar yang ketiga adalah dasar sosial dekat sini. Jadi, soalan tadi dia tanya tentang dasar pendudukan Jepun, dasar pentadbiran Jepun. Jadi, kamu kena fokuskan dekat bahagian dasar pentadbiran saja. Kamu tak boleh tulis dasar ekonomi atau dasar sosial. Jadi, kalau siapa nak tengok tentang dasar ekonomi dengan dasar sosial, boleh check out dalam video saya dah pernah buat tentang orang kata topik berkaitan dengan dasar pendudukan Jepun ini, subtopik 3.6, okey? Jadi kita fokus kepada dasar pentadbiran dekat sini. Jadi apakah bentuk pentadbiran yang Jepun perkenalkan di negara kita? Jepun mengenalkan dasar pentadbiran tentera. Apa maksud dasar pentadbiran tentera? Pentadbiran tentera tu maksudnya adalah Jepun menjajah negara kita dengan dia bawa tentera dia untuk untuk menguasai negara kita. Maksudnya yang menjadi pemimpin Jepun di negara kita semua adalah background tentera. Sebab itulah kenapa cara pentadbiran Jepun di negara kita dia adalah sangat keras, sangat ekstrim, sangat berbentuk keganasan. Okey, sebab apa? Sebab yang memimpin negara kita pada waktu itu adalah tentera-tentera Jepun. So ini adalah poin yang pertama. Ini ada dapat satu markah kat sini. Dan yang kedua, dalam dasar pentadbiran Jepun juga, kamu kena tahu, Jepun telah memperkenalkan satu pasukan yang kita panggil sebagai Kempetai. Jadi Jepun ni, dia telah temukan satu pasukan ni kita panggil sebagai Kempetai. Kempetai. Jadi Kempetai ni apa sir? Kempetai ni kita panggil juga sebagai pasukan polis tentera. Dikenali sebagai polis tentera. Jadi polis tentera ni adalah senang kata dia adalah pasukan-pasukan yang diwujudkan oleh Jepun untuk menangkap pasukan-pasukan gerakan-gerakan anti Jepun. Maksudnya apa? Maksudnya kita lihat tujuan dulu kat sini. Jadi tujuan dia adalah untuk menangkap gerakan anti Jepun. Gerakan anti Jepun. Okey, jadi anti Jepun tu maksudnya apa sir? Maksudnya kalau contoh pada waktu itu kamu tak suka dengan Jepun dan kamu bercadang ataupun kamu plan untuk menjatuhkan tentera Jepun, jadi maksudnya kamu adalah pasukan anti Jepun. Okey, yang mana kamu belajar juga dalam 3.7 antara contoh-contoh pasukan anti Jepun yang ada di negara kita pada waktu itu kita ada MPAJA, komunis. Kita ada yang kedua, kita ada Regimen Askar Melayu. Okey, yang ketiga kita ada Force 136 dekat sini. Ini kita panggil sebagai pasukan-pasukan anti Jepun yang berusaha untuk menjatuhkan tentera Jepun pada waktu itu. Dan dekat sini sebenarnya kamu dapat banyak markah dah. Kamu dapat 1, 2, 3, 4. Kamu tulis contoh ni pun dah dapat dah. Berapa banyak markah dekat situ. Dan satu lagi, dalam dasar pentadbiran Jepun juga kat sini, saya padam yang ekonomi dan sosial ni Okey, dalam pentadbiran tentera Jepun juga, Jepun telah menamakan nama negara kita ni dengan pelbagai gelaran-gelaran baru. Gelaran baru macam mana sir? Gelaran baru kat sini, yang ni saya buat macam ni supaya kau nampak perbezaan dia. Okey, dia bagi gelaran-gelaran baru terhadap negara kita. Contohnya, dekat negara kita, pada waktu itu, Tanah Melayu tidak lagi dipanggil sebagai Tanah Melayu. Tapi ditukar kepada apa? Ditukar kepada nama barunya adalah
Malai Baru. Dalam bahasa Jepun lah pada waktu ini. Ditukar kepada nama Malai Baru. Jadi kalau contoh Borneo pula, dia tak panggil Borneo atau Sabah Sarawak, dia tak panggil Borneo ataupun Sabah Sarawak. Dia panggil Kita Borneo. Dalam bahasa Jepun. Sebab Jepun ni suka tukar nama-nama ni jadi dalam bahasa Jepun. Kita Borneo. Dan inilah contoh dasar-dasar perubahan yang Jepun bawa dalam pentadbiran Jepun di negara kita. Dan kat sini sebenarnya kamu dapat banyak markah dah sebenarnya. Dan kembali kepada soalan yang kita nak jawab tadi. Jom. Alright. Jadi, bila kita dah dapat soalan yang macam ni, macam ni kita nak menulis dia adalah, ingat, dia nak dasar pentadbiran, jadi kamu kena bagi dasar pentadbiran. So, maksudnya kalau kamu bagi dasar ekonomi, kamu takkan dapat markah. Kau bagi dasar sosial, kamu takkan dapat markah. Jadi, tulis dalam ayat lengkap balik. Kamu tulis balik. Dasar pentadbiran Jepun di negara kita ialah Jepun menggunakan pentadbiran tentera. Satu markah. Selain itu, Jepun telah memperkenalkan pasukan Kempeitai, alright, yang berperanan untuk menangkap gerakan anti Jepun. Contoh, saya ambil yang mana saya ingat, saya tahu. Okey, selanjutnya Jepun telah memberi nama baru atau gelaran baru. Okey, gelaran baru kepada kepada negara kita. Negara kita iaitu Tanah Melayu dikenali sebagai Malai Baru kat sini. So kat sini cukup tak 4 markah. Saya tak tulis semua point tau, dan point yang saya tulis tadi pun tak semuanya saya terangkan yang ada dalam buku teks. Sebab dalam buku teks tu dia terlalu panjang. Tapi macam saya cakap, jawapan kamu dia mesti berpandukan kepada markah. So maksudnya kat sini, kalaulah kita tulis dalam ayat lengkap, berapa point yang kita dapat? So menggunakan pentadbiran tentera, ini 1 markah untuk point utama. Yang kedua, kamu tulis Camp Petai, 2. And then kamu cakap dia punya tujuan dia, 3. And then kamu cakap gelaran baru Tanah Melayu dikenali sebagai Malai Baru, dah 4 dekat situ. Kalau kamu tulis yang Kita Borneo tadi, dah dapat dah 1 untuk backup dekat situ. Tapi kat sini saya dah tukar sebenarnya. Sebab tu kamu akan tengok, kamu akan rasa macam, banyak ni je ke sir? Boleh ke dapat 4 markah? Boleh. Sebab apa? Sebab pemeriksa sejarah dia akan cari kata kunci penting. Pentadbiran tentera, Camp Petai, menangkap gerakan anti Jepun, dikenali sebagai Malai Baru. Dah cukup 4 markah. Sebab itulah dalam buku teks kamu tu dia banyak, dia panjang. Tetapi taklah semua kamu kena tulis sebenarnya. Faham? Alright, soalan yang terakhir ini soalan kebat, okey? Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa pendudukan Jepun di negara kita? Soalan ni dia sangat-sangat senang. Kenapa saya kata soalan ni sangat senang? Sebab bila soalan tu tanya tentang iktibar, jadi iktibar tu maksudnya apa? Iktibar tu dia sedang tanya kamu tentang apakah pengajaran yang kita dapat daripada peristiwa pendudukan Jepun. Alright, bagaimana kekejaman Jepun di negara kita, itu yang kita kena letakkan. Alright, jadi iktibar yang kita boleh tulis kat sini adalah apa? So, kita pergi yang pertama. So, the first one, kita cuba cari dia punya point utama dahulu. Apa yang kita belajar dekat sini? Okay, daripada seluruh peristiwa pendudukan Jepun ni, satu benda yang kita belajar adalah kita tidak boleh percaya kepada kuasa asing, kepada orang luar. Sebab salah satu reason kenapa kita dijajah oleh Jepun adalah sebab kita berdaya dengan propaganda. Asia untuk Asia. Orang kata semangat Asia. Jadi apa yang kita boleh tulis kat sini, kita tulis adalah berwaspada dan berhati-hati dengan pengaruh kuasa asing. Titik. Poin yang kedua, kita tulis apa lagi selain bayan ni? Okey. Poin yang kedua, kejap. Poin yang kedua, berpengaruh kepada kuasa asing. Dan yang kedua, kita boleh tulis juga kat sini, bila Jepun menguasai negara kita, adakah kita biarkan saja? Tidak kan? Kita berjuang untuk mempertahankan negara kita dan untuk menghalau Jepun daripada negara kita.
Jadi itulah pengaruh ataupun iktibar yang kedua. Berjuang demi kita berjuang untuk tanah air. Ataupun tu kalau tu berjuang dan berkorban. Okey, untuk negara dan tanah air. Satu lagi markah, titik. Yang ketiga, apa lagi kita boleh kata dekat sini? Kalau kamu tengok kat sini kan, semua masyarakat bersatu padu menentang Jepun. Kita boleh cakap memupuk semangat bersatu padu, okey, dalam kalangan rakyat untuk cukuplah tu. Kalangan rakyat cukup settle. Dan yang keempat, kamu boleh tulis juga, kalau kita nak menentang Jepun, kita perlu ada ilmu. Kita perlu tahu macam mana nak merancang strategi. Kita boleh tahu. Kita perlu tahu macam mana cara untuk kita menjatuhkan Jepun. Jadi kita perlulah bijak dalam merancang strategi. Okey. Ramai yang akan tanya, cikgu, boleh tak saya nak tulis dua faktor, dua huraian? Sebab macam saya ingat, dua fakta, dua huraian. Macam saya cakap ni, saya bagi ni dua isi. Jadi boleh tak saya nak tulis huraian? Boleh tak, ini masalah. Contoh. Macam ni kan, kamu nak tulis huraian dia. So, apa huraian kamu nak tulis? Boleh tak, ini masalah. So, huraian ni kamu tulis, berpuasa dia dan berhati-hati dengan pengaruh kuasa asing. Kenapa? Supaya apa? Supaya, okey, kuasa asing tidak dapat memperdayakan, okey, kita atau memperdayakan kita dalam cukuplah untuk memperdayakan kita, cukup dah settle. Boleh tak ini masalah sebenarnya. Tapi untuk soalan struktur adalah lebih better kalau kita tulis dia punya fakta utama saja pun dah cukup sebenarnya. Tapi kalau every point ni kamu nak hurai, tak jadi masalah juga. Tapi macam cakap, soalan struktur better kalau kita bagi dia punya directly je point dia. Secara holistik. Nak buat secara analitik. Nak bagi secara holistik pun tak jadi masalah juga. Tapi kalau secara holistik ya ada fakta, huraian, contoh, kesimpulan tu, better kalau kamu buat tu dekat kertas 2 yang lebih banyak markah. Okay? So kat sini ingat tak boleh buat dalam bentuk point, kena buat dalam bentuk ayat. So tulis balik dalam bentuk ayat yang lengkap dekat sini. Macam mana? So tulis balik dekat sini. Pada pandangan saya. Pada pandangan saya, iktibar yang diperoleh. Okey, ialah kita perlu berwaspada dan berhati-hati dengan kuasa asing. Settle. Kamu nak tulis penerus sana boleh, tapi kalau kamu nak lebih simple, kamu boleh directly je tulis apa? Kamu boleh tulis je, iktibar kedua ialah lagi better. Sebab pemerintah lagi suka macam tu. Iktibar kedua ialah kita perlu berjuang dan berkorban untuk negara dan tanah air. Iktibar ketiga ialah kita perlu memupuk semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat. Iktibar terakhir atau iktibar keempat pun boleh. Iktibar keempat ialah kita perlu bijak merancang strategi dekat sini. Cukup dekat situ kamu dah dapat dah 4. Macam saya cakap, kalau kamu nak tulis selain itu, seterusnya di samping itu pun boleh, tak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau kamu nak tulis macam saya buat ni pun tak jadi masalah pun boleh juga. Sebab ADN, pemeriksa ataupun cikgu kamu, dia akan fokus kepada poin utama. Dia tak akan fokus sangat kepada benda wacana tu. Tapi kamu kena gunakan basic bahasa Melayu lah. Basic, orang kata merangka ayat dalam bahasa Melayu. Okey, sebab saya perasan kebanyakan pelajar dia akan fokus kepada penggunaan bahasa tu. Cikgu, huruf besar, huruf kecil penting tak cikgu? Cikgu, titik ada tak? Cikgu, koma tak penting sebenarnya tu. Sebab penting dia adalah dia punya point tu sebenarnya. Tapi janganlah tulis ayat tu macam darjah 3. Sebab kadang-kadang kita tulis ayat tu macam, kadang nak baca tu macam ayat budak darjah 3. Kita dah 17 tahun, dah 16 tahun, dah belajar dah cara untuk merangka ayat. Dah belajar tu buat esei 350 patah kan dalam SPM, Kerangan Bahasa Melayu. Takkanlah nak create, nak bina ayat yang simple macam ni pun tak boleh kan? Jadi asalkan ayat tu boleh dibaca menggunakan perenggan dan penanda wacana yang betul, settle. Cukup dah untuk dapatkan markah penuh dekat situ. Dan kat sini kamu dah dapat dah
markah penuh kat sini. 2, 4, 4 dah dapat dah 10 markah. Okey? Alright, jadi itu sedikit satu soalan struktur yang boleh kita buat tentang kedatangan Jepun ke negara kita. Jadi lepas ni kamu boleh banyakkan latihan. Semoga video ni dapat membantu kamu untuk kamu punya preparation untuk SPM dan exam kamu nanti. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel, siapa lagi yang belum subscribe channel YouTube saya boleh subscribe. Dan juga kalau kamu inginkan video-video yang sebegini atau video-video yang macam video-video yang sebelum ini, kamu boleh komen di ruangan komen. Dan jangan lupa share lagi channel saya ni kepada orang lain, kawan-kawan kamu lain, supaya saya boleh bantu lebih ramai lagi pelajar-pelajar Malaysia untuk skor dalam subjek sejarah. Dan siapa yang belum follow social media saya lain seperti Instagram dan juga TikTok, boleh follow menggunakan orang kata username yang sama, Hisrozi. Alright? So itu saja daripada saya. Kita jumpa dalam kelas yang akan datang. Jumpa dalam video yang akan datang bersama dengan saya lagi, saya Hisrozi. Let Hisrozi teach you history. Bye. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.